ASB, tabung haji atau emas. Sharing ini bakal menungkai segala persoalan yang ada dalam fikiran anda semua. Okey, yang pertama, apa fungsi tabung haji atau ASB? Iaitu untuk simpan duit. Yang kedua, lebih selamat berbanding simpan dekat rumah. Jadi, duit dekat situ kita fokus kepada tabungan jangka masa pendek. Seperti duit kecemasan, kereta rosak, duit rotek kereta atau apa-apa simpanan untuk jangka masa pendek. Simpan dekat situ tiada risiko jangka masa pendek dengan pulangan sekitar 4 hingga 5% tahun. Dan emas pula, untuk jangka masa panjang, nilai emas lebih terjamin dengan apa jua keadaan ekonomi sekalipun. Yang kedua, harga emas dalam jangka pendek ada turun dan naik, tapi menurut rekod 20 tahun, harga emas meningkat sekitar 10% setiap tahun. Harga emas confirm naik sebab faktor inflasi dan kejatuhan wang ringgit. Jadi, mula dulu tabungan emas pertama serendah RM100 dan letak target untuk capai 200 gram emas pertama. Ia sebagai tabungan jangka masa panjang untuk melindungi kekayaan kita. Jadi tuan-puan, tak perlu pilih mana satu, dua-dua pun kita perlu.